Mengumumkan ketibaan diraih Puan M. Nirmala, anak perempuan S. Mariapan, diiringi tetamu dan barisan pentadbir masuk ke dalam Dewan. I never felt nervous in my life as a teacher, but today I'm feeling nervous. Okay. Terima kasih pengacara majlis Puan Sarah. Selamat sejahtera diucapkan kepada Encik Muhammad Azman bin Osman, Pengetua SMK Sri Garing. Puan Nurisha binti Ismail, Penolong Kanan Pentadbiran. Puan Nuraini binti Darus, Penolong Kanan Tingkatan 6, semua GKMP, guru-guru SMK Sri Garing yang dihormati, dan murid-murid yang disayangi dan juga bekas murid saya yang hadir, dua orang tu dia tak nak naik ke atas pentas. Thank you very much. Okay. Actually, saya tak nak apa-apa majlis ya, tapi saya kena dengar nasihat pengetua saya. So, aku dengan majlis ini dan saya nak sediakan ucapan ini, saya pun berfikir lama. Okay, saya nak bermula dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua pentadbir kerana membimbing dan mempercayai saya dalam menjalankan banyak program di sekolah ini sebagai penyelaras. Thank you very much. Terima kasih kepada semua guru segar yang telah bekerjasama dengan saya dalam menjalankan tugas kami di sekolah ini. Terutamanya, guru-guru panitia sejarah dan pendidikan moral. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan thank you to cikgu-cikgu geng belakang Sri Garing. Yang selalu, walaupun saya paling senior yang duduk sana, I'm happy to be there because dia orang selalu gelak-gelak. Ia menggembirakan hati saya. Although I'm senior, they all gelak-gelak, they laugh, it makes me happy. So that's why I never change my place. Selalu suka duduk sana. Just, it makes me happy to be there. And I like to be where I'm happy. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua murid saya. I'm a student-oriented teacher. Thank you for students who every day wish me selamat sejahtera. Very good.